Sorotan terkini Berita 757. Bekas Menteri Undang-Undang Datuk Zaid Ibrahim membidas tindakan Jabatan Imigresen Selangor melancarkan Ops Omnipresent menjelang Aidilfitri. Beliau dalam masa sama menyifatkan operasi besar-besaran terhadap warga asing itu sebagai tidak sensitif dan terlalu keras pada waktu perayaan. Menurutnya, serbuan di lokasi tumpuan seperti terminal bas, stesen kereta api dan pusat beli belah ketika ramai hanya mahu menyambut raya bersama rakan mencerminkan kegagalan sistem yang membiarkan lambakan pekerja tanpa dokumen. Namun akhirnya mereka pula menjadi sasaran tindakan. Zaid menegaskan pendekatan lebih berperi kemanusiaan wajar diambil termasuk menangguhkan operasi beberapa hari, tetapi pihak imigresen mempertahankan tindakan itu sebagai langkah perlu bagi memastikan pematuhan undang-undang dan keselamatan awam di kawasan berisiko tinggi. Dalam perkembangan lain, Malaysia bersama Filipina dan Vietnam kini berada di barisan hadapan risiko gangguan bekalan tenaga apabila krisis di Asia Barat terus menekan aliran minyak dan gas dari Teluk Parsi, khususnya melalui laluan kritikal Selat Hormuz. Ketiga-tiga negara ini mencatat kebergantungan import minyak mentah yang tinggi dengan Filipina mencecah 95%, Vietnam 88% dan Malaysia 69%, menjadikan sebarang gangguan sebagai ancaman langsung kepada kestabilan tenaga. Menurut Maybank Investment Bank Berhad, tekanan bertambah apabila China mula mengehadkan ekspor produk petroleum di tapis sekaligus menggugat rantaian bekalan serantau. Negara seperti Singapura yang berperanan sebagai hub bahan api jet global turut berdepan kesan besar manakala kenaikan harga minyak global sudah mula menekan fiskal Malaysia dengan lonjakan subsidi daripada 700 juta kepada 3.2 bilion dalam masa singkat. Laporan itu turut menegaskan kebergantungan ASEAN terhadap sumber tenaga luar kini menjadi liability strategik bukan sahaja dari segi minyak dan gas, malah melibatkan komoditi kritikal seperti baja. Dalam situasi pengeluar utama mengetatkan ekspor demi keperluan domestik, rantau ini berdepan risiko kejutan bekalan yang boleh melumpuhkan sektor tenaga, industri dan keseluruhan ekonomi serantau. Ini pula perkembangan berita sukan. Johor Darul Takzim JDT sekali lagi membuktikan dominasi mutlak apabila menjuarai Liga Super buat kali ke-12 berturut-turut, jauh meninggalkan pencabar dengan jurang 18 mata meskipun musim masih berbaki 4 perlawanan. Namun tumpuan kini beralih kepada perebutan tempat kedua yang semakin panas membabitkan Selangor FC, Kuching City FC dan Kuala Lumpur City FC. Selangor mendahului dengan 42 mata, hanya 2 mata di depan Kuching City yang memiliki kelebihan 1 perlawanan. Manakala KL City rapat mengejar dengan 39 mata menjadikan baki aksi penentu siapa bergelar naib juara. Di sebalik kejuaraan yang sudah dimuktamadkan, persoalan besar kini ialah sejauh mana skuad Harimau Selatan mampu menjarakkan lagi kedudukan dengan rekod 23 mata pada musim 2018 kekal sebagai jurang terbesar. Jika momentum dikekalkan, musim ini berpotensi menjadi satu lagi simbol jurang besar antara JDT dan pencabar Liga Super.